Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini isu berkenaan dengan pondan pergi ke Madinah Munawwarah dan juga Masjidil Haram pakai telekung. Apa kebodohnya engkau ni? Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Rahman, ya Rahim. Kau kurniakanlah taufik dan hidayat untuk mereka-mereka ni. Engkau tu dah nama Muhammad Sahjat. Tolonglah. Janganlah bodohkan diri engkau dan membodohkan orang lain dengan kebatilan kau. Saya ramai juga kawan-kawan pondan, kawan-kawan maknya. Tapi tak adalah seteruk ni bodoh dia. Kita manusia semua bodoh. Kalau kita ni pandai, kita tak duduk kat dunia ni. Jadi tolong golongan-golongan macam ni, kalau kamu nak pergi umrah, kamu nak buat satu ibadah yang baik, yang menyukakan Allah SWT, menyukakan baginda Nabi Muhammad SAW, kamu kena tengoklah asal usul kamu dulu. Kamu kena ikutlah hukum hakam yang betul. Janganlah main redah je, main langgar je. Kepala bana betul lah. Aku geram lah benda ni. Aku geram sangat-sangat. Kan? Saya ramai kawan-kawan maknya. Ada yang dah berubah hari ni. Kalau pergi dekat Kelantan tu, ramai kawan-kawan maknya saya dah berubah. Duduk dekat madrasah, mahat maktafi, pondok-pondok kat sana. Bila diorang nak berubah, itu cara dia. Kau nak berubah, kau nak buat ibadah, tapi kau melanggar adab. Adab tertib dalam agama. Masya Allah, bodohnya kau ni. Ya Allah, ya Tuhanku, geram betul. Ni tolong saya menyeru kepada semua golongan-golongan maknya dan sekutu dengan manyak-manyak ni. Kita kena sedar siapa kita. Kalau nama dalam surat beranak kita nama lelaki, tapi kehidupan kita, nafsu kita macam perempuan, tapi kita ni asal lelaki, jadilah lelaki. Saya bertanya dengan beberapa kawan saya, Ustaz, bagaimana pondan kalau nak menunaikan umrah? Dia kata boleh, tak ada masalah. Tapi kamu kena ikut jantina kamu. Kalau lelaki kena pakai ikhram. Tawaf ke apa, kamu kena pakai ikhram. Kalau kamu ada buah dada palsu tu, kan, kamu pakailah, buka ikhram tu. Buka seluas-luasnya ikhram tu, tutup, lilit badan kamu, kamu tak perlu nak. Ini tidak. Kau main langgar je. Kamu ingat kau tu perempuan. Tolonglah, Sajat. Cukup-cukuplah. Kita ni, tolonglah. Sebaik-baiknya manusia di dunia ni yang ada agama. Sebaik-baik manusia yang ada di dunia ni yang ada iman, Islam. Kau tu dah ada iman, dah ada Islam. Dah Allah bagikah kebaikan-kebaikan kepada kau. Allah jadikan kau sebaik-baik manusia di dunia ni. Hargailah apa yang Allah SWT kurniakan kepada kau. Bagi pada kau. Kita ni Islam bukan kerana nak solat saja. Kita ni Islam bukan kerana nak puasa saja. Kita ni Islam bukan kerana nak bayar zakat, nak menunaikan umrah dan sebagainya. Kita ni Islam nak bagi tahu pada orang bukan Islam. Islam tu berkualiti, Islam tu indah, Islam tu ada adab, Islam tu ada tertib. Inilah kerja orang Islam. Inilah kerja umat Nabi Muhammad SAW. Dakwah dia. Bukan dakwah dia nak kena sebar, nak kena bercakap. Aku dipandai agama, aku boleh cerita bab berpuluh-puluh hadis, beratus-ratus hadis. Aku boleh tafsirkan apa yang diceritakan dalam Al-Quran. Bukan itu kerja dakwah orang Islam. Dakwah orang Islam tunjuklah akhlak yang baik. Contoh yang baik. Ini kau buat benda macam ni dan memalukan orang Malaysia. Mencemarkan kesucian tempat yang suci di Masjidil Haram. Tempat kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kau main suka-suka hati redah je. Nabi bantu agama sehingga kita hari ini dapat agama. Nabi bersusah payah, korban sana sini, habiskan tenaga, habiskan segala harta kehidupan hari ini untuk kita dapat agama. Lepas tu kita suka-suka hati je buat macam tu. Menggigil aku lah. Menggigil aku dengan benda ni. Menggigil aku dengan benda ni. Kan? Tolong Majlis Agama Malaysia. Siapa yang ada tanggungjawab, ada hak ni, tolong perbetulkan perkara ni. Jangan dia menjadi satu perkara yang orang ambil tak indah je. Ini bab agama, bab akidah, bab kesucian agama. Tolong. Siapa yang bertanggungjawab, tolong ambil tindakan. Saya minta tu kawan baik, Sajat Datuk Alif Syukri yang selalu buat live, selalu buat video dengan Sajat. Bagi tahulah Sajat jiran kamu. Bawa ustaz-ustaz.
Jumpa dia, cerita dengan dia. Benda yang dah lepas, okey, kita boleh lupakan. Boleh lepas. Tapi tolong perbaiki diri, perbetulkan diri. Kita orang Islam lah. Kita orang Islam. Islam ni indah. Islam ni penuh dengan pengorbanan. Kalau nak faham tentang agama, kena banyak korban. Kalau tak ada korban, macam mana nak faham agama? Oi Sajad, kau faham tak? Ini kau salah korban. Salah korban, salah faham. Kau korban ke arah nafsu kau. Ke arah batil kau. Bukan kau korban untuk agama. Kita pergi menunaikan ibadah umrah ni nak belajar-belajar korban. Nak belajar-belajar bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Bukan nak tunjuk kau punya hebat. Kau punya kebatilan, kau nak tunjuk kau punya nafsu kat situ. Geng-geng pondan yang pergi situ. Aduh. Tolong saya di sini sangat-sangat sedih dengan perkara ni. Sangat-sangat rasa macam dihina juga. Walaupun saya bukan nama saya dihina, tapi agama. Agama saya dihina macam ni. Tolong, sebab kamu bukan orang lain. Kamu orang Islam. Islam itu bersaudara, Sajad. Jadi saudara ni kena tegur saudara. Tolong bagi tahu siapa yang dekat dengan Sajad, yang rapat dengan Sajad, tolong bagi tahu. Dan orang-orang alim, terutamanya bahagian majlis agama, orang kerajaan, tolong pergi jumpa Sajad, ambil tindakan yang sepatutnya untuk memperbaiki keadaan ini. Supaya ia tidak menjadi orang apa, golongan-golongan seperti mereka ni ambil mudah. Ambil mudah soal ibadah. Saya ni jahil juga, bodoh lagi dalam agama, tapi tolonglah jaga adab. Jaga adab kita sebagai orang Islam. Hargai agama. Kan? Orang yang tak solat tu pun lagi baik daripada engkau lah Sajad. Yang Cina tu tahu jugalah jaga agama mereka. Kan? Kita ni orang Islam, kau tu orang Islam tak erti nak jaga agama. Allah dah bagi nikmat yang sangat besar. Iman dan Islam dalam kau. Allah bagi nikmat yang paling besar. Kau kaya macam mana pun, kau hebat macam mana dalam dunia ni pun, tak ada agama, kau tak ada apa tau. Ini kau dapat agama. Perkara yang paling bernilai dalam dari dunia dan seisinya. Allah bagi kau agama Sajad. Allah bagi kau agama Sajad. Allah nak bagi kau kebaikan dunia dan akhirat. Allah bagi kau agama. Ingat Allah bagi kau agama tu suka-suka Sebab bapak kau Islam, kau jadi Islam Tak. Ini semua pilihan Allah. Kehendak Allah SWT pilih kau jadi orang Islam. Jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ini kau nak pelekeh-lekehkan pula apa yang Allah bagi pada kau. Lepas tu kau nak sia-siakan. Kau tak nak bersyukur. Kau tak nak nilai sendiri pengorbanan Nabi SAW. Yang bagi banyak perkara untuk kita dapat agama hari ini. Geram betul lah aku. Geram betul lah. Tolonglah, saya ada kawan. Saya tak nak sebut nama dia. Tapi kalau pergi ke Kota Baru, dia seorang maknyah yang sangat-sangat popular. Masa tu kau pun belum lahir lagi lah Sajad. Engkau pun belum wujud lagi. Kau pergi tanya pondan-pondan maknyah-maknyah yang lama-lama. Dulu, dia orang tak ada macam kau lah. Ini maknyah yang sangat popular dekat Bukit Bintang dulu tau. Dia ada butik lagi. Dia lagi kaya daripada kau. Tapi akhirnya hari ini, dia seorang orang alim yang sangat dihormati di Kelantan. Aku tak nak sebut nama dia. Kalau kau pergi Kelantan, kau boleh cari dia. Dia duduk di pondok-pondok tu. Dia duduk di pondok dekat madrasah sebab apa? Nak islah diri, nak perbaiki diri. Itulah betul. Ini kau nak pergi ibadah umrah, kononnya nak memperbaiki diri. Nak dekatkan diri kau dengan Allah. Kau nak jadi manusia yang sangat berkualiti di sisi Allah SWT. Tapi kau buat perkara yang bodoh. Kau tu jantan, pakailah ikhram. Janganlah pakai telekung, masuk dalam masjid. Masjid tu tempat orang nak beribadah. Tempat suci. Tempat orang nak perbaiki diri. Tempat orang nak tingkatkan fikir. Tingkatkan korban dalam hati. Ini kau pergi, kau nak enjoy lagi, nak selfie lagi dengan kawan-kawan kau depan Masjidil Haram. Kau nak selfie lagi dekat tempat-tempat suci tu dengan perangai-perangai batil kau orang. Tolong saya beritahu. Menggigil ni. Menggigil ni. Bab agama hari ni, darah dengan daging saya pun saya boleh bagilah. Tolong golongan-golongan maknyah. Golongan-golongan pondan.
Kita kena reda dengan apa yang Allah SWT hadirkan dalam kehidupan kita kalau kita nak keredaan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tolong perbaiki diri kamu semua. Pondan-pondan lah, tak apalah. Tapi ingatlah. Ingat adab dan tertib. Sebab itulah dalam agama ni Allah tinggalkan dua perkara. Nabi SAW tinggalkan dua perkara sebelum Nabi wafat. Nabi tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Amalkanlah perkara tu. Amalkanlah Sunnah. Barulah datang fikir. Ini kau terkenja. Tolong. Ini salah satu cara. Kepada semua peminat-peminat sajat. Downline sajat. Kalau boleh stop ambil produk sajat. Kita bukan nak segat rezeki, tapi kita nak bagi pengajaran. Kita sayang dia. Sebenarnya kita buat macam tu. Kita sayang satu manusia, kita ambil tindakan. Supaya dia jangan lebih tersasar, lebih jauh. Jangan dia terkeluar daripada iman dan Islam yang Allah SWT hadirkan kepada dia. Kita sekat produk dah. Kita sekat produk sajat. Saya pun meniaga, saya tak nak orang sekat produk saya. Tapi kalau dah cara macam ni, kita sekat produk sajat. Mana downline, mana ni peminat-peminat saya yang menyokong sajat ni, tolong stop ambil produk sajat. Supaya dia sedar hari ni. Apa yang dia dapat hari ni, kemewahan, kebahagiaan, kehidupan apa hari ni, semuanya datang daripada di atas empunya kehidupan, empunya kejadian yang menciptakan, yang menjadikan segala-galanya untuk engkau sajat. Ni kau tak pernah bersyukur. Kau megang-megang konon. Aku saat lagi jadi papaya, saat lagi mampus kau ni. Kita stop, boykot produk sajat. Kita boykot produk sajat demi kebaikan. Bukan kebaikan ni, demi kebaikan dia juga. Supaya dia sedar. Setuju? Setuju kita share perkara ni. Kita share. Kita nak viralkan, kita biar gunakan benda ni untuk kebaikan agama. Aku tak kenal kau, Sajat. Aku tak pernah jumpa kau. Walaupun aku duduk dalam bidang lebih glamour daripada kau satu ketika dulu. Tapi jangan sampai aku jumpa kau. Aku tak pukul kau sebab aku hari ni tengah islah diri, tengah belajar diri. Tapi kalau dulu memang aku macam tu. Nampak je aku ni kelakar. Tapi kalau aku jumpa kau, aku akan bancuh lah. Tak makilah, aku akan bancuh. Aku akan ajak kau fikir untuk bagi korban. Bagi korban pada agama. Hati perbetulkan niat. Perbetulkan ikhlas ikhlas niat kita. Nak buat ibadah. Nak perbaiki diri. Ini kepala banang kau. Okey, jom. Hari ini kita boykot produk sajat demi untuk memperbaiki kehidupan dia dan juga untuk memperbaiki apa yang berlaku, untuk kita perbetulkan golongan-golongan ini supaya mereka jangan buat suka-suka hati, ambil benda ni, main langgar, main slow-mo. Walaupun kau jahil, kau tak ada ilmu, kau tak ada apa pun, kau nak buat ibadah, kau refer lah orang alim. Ramai orang alim dekat Mekah tu. Ni belagak kononnya. Cantik lah konon. Kau tak tahu muka kau besok. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalilah saja. Minta lah Allah jauhkan daripada kesengsaraan untuk kita semua. Allah murka dengan kehidupan kita. Minta pada Allah, Allah redha kehidupan kita. Allah redha dengan perbuatan-perbuatan baik kita, ibadah kita. Janganlah macam ni. Allah. Kita boykot produk sajat. Jom. Dia sebab ini dia rasa bangga, ada duit, ada ni rezeki ni kan. Dia yakin dengan kebolehan dia, dengan usaha dia, dia yakin itu yang mendatangkan rezeki. Salah. Rezeki kau semua Allah yang bagi tau. Asbab saja. Sebab tu dalam agama Allah perintahkan kita juga usaha, doa, tawakal, redha. Ya Allah Tuhanku. Aku baca semalam viral. Angin babe. Sebab aku ada gak kawan-kawan maknya, tapi tak adalah seteruk ini perangai. Kau nak menggedik pun mengediklah tempat lain. Banyak lagi tempat kau boleh menggedik. Kau pergilah menggedik tempat-tempat yang sesuai. Ini Mekah bodoh. Tempat suci. Aduh. Boykot. Jom. Kita orang Islam.
Kita bantu agama. Macam mana nak bantu agama? Hari ni orang tengah fikir macam mana nak bantu agama. Bukan kita nak berlawan, nak angkat pedang, nak berperang, tak. Kita bantu agama. Yang mana tak betul dengan agama, kita boykot. Macam mana dulu 3 tahun Nabi SAW dengan orang-orang Islam di Mekah diboykot. 3 tahun. Abu Jahal ni boykot perhubungan, sekatkan perhubungan orang Quraisy dengan orang Islam, sekat perdagangan, penjualan, makanan apa semua. 3 tahun seksa. Tak ada makanan, habis semua. Kekayaan ibu kita, kekayaan ibu kita, bidadari, kesayangan Nabi SAW, Sayyidatina Siti Khadijah radhiyallahu anha, habis harta-harta dia. 3 tahun. Orang bukan Islam, orang kafir, orang ni sekat ekonomi. Kita boleh sekat lah sebab untuk balas balik untuk kebaikan. Dia fikir dia banyak duit, dia boleh buat apa yang dia suka. Tolong duit belum tentu menjamin kebahagiaan kau. Belum menjamin kebaikan kau. Tolong. Boykot, 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 boykot. Jom, kita ramai-ramai boykot produk Sajat. Kan? Aku tak kira lah engkau siapa Sajat. Kan? Tapi dah melampau. Melampau sangat-sangat. Melampau sangat-sangat. Alright. Okey, jom. Sama-sama hari ini kita bersaudara. Kita dengan satu kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jom kita boykot produk Sajat. Dan kepada para alim, orang alim, orang yang berwajib, pihak-pihak orang wajib, tolong ziarah Sajat, khususi Sajat. Tolong kaunseling dia. Tolong kaunseling dia, bantu dia. Bantu dia. Dia ada iman, dia ada Islam. Tolong bantu dia. Okey, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.